Assalamualaikum. Nama saya Nordila binti Maskun daripada Ulu Tiram, Johor. Okey, so dengan kata ada masalah kesihatan yang teruk, boleh share tak? Sebelum ni daripada tahun 2000, Kak Lila pernah kena bawasir berdarah. Masa tu memang sangat teruk dan sangat takut nak masuk toilet. Sebab bila kita masuk toilet tu memang masalah lah, macam-macam ekspresi muka dia time tu. Memang sakit, darah je keluar. Berapa lama tu? Tahun 2000, lepas tu sampai tahun 2015. Dan tak ada try apa-apa pergi jumpa doktor ke? Sebelum ni ada pergi jumpa doktor. Doktor dia bagi macam ubat untuk kita lembutkan najis. Lepas tu ada macam bagi pil macam peluru tu, sumbat kat kita punya tempat nak buang yang besar tu kan semua kan. Lepas tu ada minum air semua pun tak jalan. Still tu juga. And then puasa pun masa tu dah mula terkeluar dalam 5% lah. And then doktor memang suggestkan kita ni lah cari suplemen, tapi memang buat tak dengar je masa tu sebab macam tak teruk sangat kan. Cuma suffer lah, suffer sebab kita menahan sakit. Okey. Lepas tu macam mana boleh sekarang kata dah baik Alhamdulillah lah dah baik. So macam mana boleh baik tu? Boleh share sikit tak? Puncanya ada cari seorang